Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Halakah Hikmah. Hari ini kita akan berbincangkan tentang isu skam yang semakin membimbangkan. Persoalannya, mengapakah rakyat Malaysia masih mudah menjadi mangsa skam walaupun banyak amaran telah diberi? Anda bersama dengan saya, moderator Daniel Omar Hakim dan Zakaria, dan juga di sebelah kiri saya merupakan panelis handal yang saya jemput pada podcast kali ini. Jemput untuk perkenalkan bermula daripada sebelah kiri saya. Oh ya, saya. Nama saya Muhammad Hidayat bin Leonardo. Saya seorang influencer dan berasal dari Perlis. Dan saya Ustaz Wan daripada Temeluk Pahang. Dan saya ialah Ikhwan Zikri. Saya adalah seorang advisor. Baiklah. Jadi saya nak tanyakan soalan pertama kepada Ustaz berkenaan dengan bagaimana Islam melihat fenomena ini. Okey. Utama sekali, saya menjawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Ia menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebelum bertindak. Benar sekali. Benar sekali. Tapi ramai masih lagi terpedaya kerana gaflah, iaitu kelalaian atau kecuaian dan kurangnya tawakal. Contohnya, skamer guna ketakutan palsu seperti ancaman PDRM. Padahal Nabi SAW bersabda, orang beriman tidak boleh digigit 2 kali dari lubang yang sama. Hikayat Bukhari. Jadi umat Islam perlu peka dan bertanya, adakah ini halal? Adakah saya sudah semak kebenarannya? Jadi apa yang rakyat Malaysia sendiri perlu buat adalah untuk menyemak kembalilah ketepatan isu yang dibawa itu adalah sahih atau tidak. Ya, Betul. Baiklah, persoalan kedua pula saya akan ajukan, adakah rakyat kita ni tidak ambil peduli ataupun tidak faham cara skam ini berfungsi? Saya akan ajukan soalan ini kepada influencer Hidayah sendiri. Okey, terima kasih untuk saya peluang untuk ni. Okey, menurut psikologi Islam, sikap tidak peduli bertentangan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada juga yang tidak faham. Contohnya, ramai tidak tahu transaksi dengan unsur riba atau gahar, ketidakpastian adalah haram. Nabi SAW bersabda, menurut ilmu wajib ke atas setiap Muslim. Riwayat Ibnu Majah. Jadi perlu ada pendidikan tentang muamalat supaya masyarakat kena pasti skam berunsur riba atau penipuan. betul. Jadi hadis riwayat ini dikutip daripada Ibnu Majah sendirilah. Okey, faham? Yes, betul. Baiklah, seterusnya saya akan tanyakan kepada panel seterusnya lah, iaitu Encik Ikhwan Zikri sendiri, yang mana bagi saya ialah penonton juga ingin mengetahui contoh kes scam yang terkini lah, yang mana semakin hari semakin mampu meyakinkan mangsa-mangsa yang telah pun di-scam. Boleh jelaskan sikit pendapat anda? Pada zaman sekarang ni banyaklah boleh cari cara scam pada zaman sekarang ni. Tapi baru-baru inilah kes pelaburan emas 20% sebulan. Teruk juga kes ni. Aduh. Masa yang terpedaya kerana tamak. Tamak. Sedangkan Allah melarang riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ada juga kes Macau scam di mana penipu berpura-pura sebagai pegawai bank. Oh, paling selalu terjadilah. Depan bank tu dia jadi pegawai tu dok scam orang kat depan tu. Teruk betul. Dok scam. Mereka juga menggunakan teknik tafrik. Tafrik ni dia macam menyamar kebatilan sebagai kebenaran.
Maknanya dia cuba memperdaya lah manusia tu untuk meyakinkan. Betul. Seperti firman Allah, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 9. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Yalah, seperti yang penonton sendiri tahu bahawa Macau scam ni merupakan scam yang sering diperhangatkan, yang mana telah pun berluasa semenjak 2012 ataupun 2014 silap saya. Dan mana sekarang ni pun masih terjadi lagi. Nak tangkap pun susah juga. Betul dah. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada panelis seterusnya, iaitu Ustaz sendirilah, Ustaz Wan Akif, di mana media sosial ni, penonton juga nak tahu bagaimanakah media sosial boleh menyumbang kepada isu scam. Sebab yelah, ramai dah kena di media sosial ni. Sebarannya begitu rancak sekali. Boleh jelaskan kepada penonton kita? Menurut saya isu scam ni dah berleluasa lah pada zaman kini. Terutamanya bagi golongan orang-orang tua, sebab diorang tak selidik dulu link tu adakah ia benar atau palsu. Jadinya diorang ni mudah tekan link lah kan? Mudah terdaya. Macam link menang emas, diorang terus tekan. Tentu hilang akaunnya. Okay. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang beriman, jauhilah banyak sangkaan, sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Allah. Media sosial menyebarkan berita palsu, tapi Islam ajarkan tabayun, Bayun. iaitu menyemak kebenaran. Contohnya kita menyemak kebenaran dalam sesebuah statement, adakah itu benar atau palsu. Faham. Contohnya scam iklan WhatsApp meminta sedekah secara palsu. Wah, bodoh ni. Dalam WhatsApp tu ada Ustaz. WhatsApp juga ada. Facebook ada. Facebook ada juga. Dekat semua media sosial banyak. Macam sedekah untuk binaan masjid. Ada juga yang makan macam itu. Mereka ni. Ada. Nabi SAW mengingatkan, sesiapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kalangan Islam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita wajib verifikasi sebelum share atau bertindak. Baik Ustaz, saya suka dengan statement yang dinyatakan oleh Ustaz Wan Akif sendirilah, kerana berkenaan dengan tabayun ni, kita hendak menyemak semula kesahihan berita tersebut lah. Adakah ini sahih sebelum kita tekan link kan? Sebenarnya ada website yang mana kerajaan sendiri telah pun confirmkan lah supaya kita sendiri sebagai rakyat boleh cek, semak dahulu maklumat itu adalah sahih ataupun tidak. Ialah fitnah dan juga penipuan ni banyak yang jadi ya. Jadi penonton sendiri boleh cek di sebenarnya.my untuk kesahihan maklumat lebih lanjut. Baiklah, seterusnya saya akan tanya kepada panelis kita, iaitu Encik Ikhwan Zikri. Ya, saya. Nak tahu jugalah, jikalau Encik sendiri kan diberikan kuasa, apa 3 langkah utama yang Encik akan ambil untuk perangi scam ni? Boleh tak Encik sendiri terangkan pendapat Encik kepada kita punya penonton podcast? Okey, untuk saya ada pelbagailah cara-cara untuk kita perangi scam ni ataupun mengelakkan dari diri kita kena dengan perkara ini. I see. Tapi di sini saya akan bagi kita penonton 3 cara utama yang selalu saya beri kepada orang untuk mengelakkan perkara ini. Perkara pertama, pendidikan fardu ain moden. Boleh terangkan macam mana tu pada ain moden ni? Okey, pendidikan fardu ain moden ini ialah model literasi digital dan kewangan Islam di masjid. Itu lebih kepada penggunaan digital lah. Kita sebab sekarang di zaman digital kan. Modern. Ya. Dan apa pula yang kedua? Encik Ikhwan Zikri boleh terangkan? Okey. Langkah kedua kita ialah
sistem hisbah digital juga. Semua digital dah sekarang pun. Model. Senang lah. Komuniti laporkan scam melalui platform seperti apps apps Jom Hizbah lah, specifically dekat sini. Ada apps ni sendiri untuk kita laporkan Itu boleh kan phone kita sekarang macam ni kan. Carilah apps Jom Hizbah. Dan kita boleh bagi tahu kat situ laporan Jari. di hujung jari. Itulah saya suka dengan statement Encik Ikon Zikri dan juga Ustaz lah. Facebook Ustaz. Okay. Pada langkah ketiga, langkah ketiga ialah kerjasama bersama Bank Islam. Ini ada penting lah. Bekukan akaun kita untuk jika kita mencurigakan sesuatu lah yang di dalam akaun kita, macam nampak perkara pelik terjadi, Ada transaction tiba-tiba keluar kan. transaction 1000 tiba jadi kan. Keluar dalam Hilang kita. duit kita. Yang menurut rancangan kosong macam kita nak hidup. Jadi sebelum bila kita dah syak ada keraguan tu, kita terus bekukan akaun kita lah. Akaun kita, lepas tu kita bagi laporan ke dekat orang kat situ kat bank kan, kita beritahu kenapa akaun saya macam ni ke. Ada lagi satu cara pula saya nak tambah sikit tu. Boleh ke? Apa ni, apa-apa call ke nombor-nombor yang tak dikenali kan, janganlah jawab kan. Macam phone zaman sekarang ni kan dah ada nombor tak dikenali kan, ada nombor tu jadi merah kan. Itu dia pertandakan macam benda tu bahaya lah, jadi tak boleh angkat. Kalau boleh jangan. Kalau tak bisa masalah sikit, nanti dia akan masuk ke WhatsApp kita, macam tu juga. Maknanya data tu akan dicuri setelah kita angkat sahaja nombor yang tak dikenali tu. Macam tu lah dia orang akan dapat akses kita punya Telegram ke WhatsApp ke Facebook. Itu salah satu cara Bahaya juga juga ya. Sama sekarang ni bahaya. Dan saya akhirkan dengan itu sajalah daripada saya untuk cara-cara kita perang scam ni lah. Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang dizalimi. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, cakap tentang nombor yang tak dikenali telefon tu kan, kartel telefon ni banyak sebenarnya yang menggunakan maklumat kita, data privasi kita, dan bocorkannya ke maklumat third party lah, pihak ketiga, dan juga di situ lah di mana keuntungan mereka kaut dan juga kerugian pada kita pun dialami. Okey, baiklah, sekarang kita dah faham dah apa yang dimasukkan oleh Encik Ikon Zikri sendiri tentang langkah yang akan diambil lah, langkah utama. Baiklah, seterusnya saya akan tanyakan soalan kepada influencer kita, iaitu Encik Hidayah sendiri. Yang mana umum mengetahuilah bahawa scam ni modus operandinya sentiasa berubah, dan juga boleh tak Hidayah sendiri, Encik Hidayah, terangkan kepada penonton kita bagaimanakah kita boleh lebih peka akan masalah isu scam ni lah. Right. Untuk kita lebih peka daripada scam, inilah Allah berfirman, bersedialah dan peringatlah kaummu. Al-Quran surah Al-An'am ayat 19. Muhasabah diri. In English we call it self-reflection lah. Setiap transaksi ikut syariah. Biasanya macam benda ni kita akan mempelajari kesilapan kita lah, macam tu. Banyak benda ni ujian kiranya. So untuk kita muhasabah diri lah. Tak perlu marah, tak perlu tekan-tekan. Jadinya mengikut transaksi ikut syariah ni, akad jual beli tu perlulah sah lah kepada penjual dan juga pembeli. Betul. Barulah dikira halal kan. Yes. Tiada isu riba atau haram. Seterusnya macam mana? Okay. Kedua adalah komuniti prihatin. Buatlah grup WhatsApp jemaah masjid untuk kongsikan info scam. So, biasanya macam kalau kita buat grup WhatsApp ni, orang-orang penduduk atau taman boleh berwas-was atau infokan kepada satu taman atau kampung lah, supaya orang tua-tua, muda tidak terlibat dengan scam ni. Macam grup keluarga kita lah kan. Ya, betul. Tapi selain grup keluarga, grup komuniti pun lebih bagus. WhatsApp kan. Version baru lah WhatsApp, supaya lebih ramai orang lah boleh join dan boleh tahu lah dengan isu ni. Okay, baik. Ketiga ialah rujuk fatwa. Contohnya, lembaga kewangan Islam perlu keluarkan garis panduan perdagangan, keluarkan peraturan. Maksudnya contoh macam website terparti lah yang mana diorang menjadi pedagang secara atas talian, yang mana macam Shopee lah, kita beli barang-barang. And Lembaga Fatwa Kewangan Islam ni dia dah tetapkan peraturan supaya diikuti dan pembelian tu dikira sah dan halal. Ya, betul. Nabi SAW bersabda,
jagalah hartamu. Hadis riwayat Bukhari. Okey, semua soalan telah pun diajukan kepada panelis kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah kepada jawapan yang telah diberikan. Kita ambillah apa yang boleh diterima pada podcast kali ini. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk pula datang daripada kita sendiri. Betul. Kesimpulannya, scam adalah ujian yang mana mempertaruhkan iman dan juga akal sihat kita. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai filter. Sampai sekarang. Terima sekarang. Bahasa mudahnya daripada tapisan lah, supaya kita lebih peka lah dan keislaman kita tu terjaga. And tak boleh lupa jugalah kita perlu ikut sunnah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman pada kita semua. Okey, jomlah sama-sama kita menjadi masyarakat yang rahmatan lil alamin. Maksudnya tu bukan sahaja peka, tapi juga prihatin terhadap masyarakat kita. Terima kasih kepada semua panelis yang hadir pada sesi podcast 3am episod ketiga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal kami ucapkan. Bye. Bye.